Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini Pengembara Solo menjejak warisan sampai ke Rembau untuk menjejak satu lagi warisan seni bina Masjid Tua atau Surau Lama di kawasan ini. Nak tahu kat mana lokasi tempatnya dan apa yang menarik tentang Surau Lama ini? Apa kata terus follow. Stay tune, let's go check it out. Okey, sekarang kita telah berada di Kampung Gondang, Rembau, Negeri Sembilan. Lokasinya tak jauh daripada Gunung Datuk. Kita ke sini adalah untuk mengesan surau lama, Surau Batu Kampung Gondang. Kedudukan Surau Batu ini agak terpencil, berada di hujung kampung. Surau Batu ini telah dibina pada sekitar tahun 1921. Ada juga yang mengatakan bahawa bangunan ini dibangunkan sekitar 1898. Surau Batu ini telah diasaskan dan dibangun di atas tanah Undang Luak Rembau yang ke-17, iaitu Datuk Undang Haji Sulong bin Miah. Dari konsep seni bina, surau lama ini menampilkan ciri eklektik, iaitu ciri seni bina campuran antara Cina dan Melayu. Antara ciri khusus seni bina surau lama ini diperbuat daripada batu, dicat dengan warna dasar putih dan dikemaskan dengan hiasan batu tembok tembus berwarna hijau seperti batu jen. Ciri lain adalah terdapat pada hujung atap yang menyerupai seperti naga yang dimujaratkan atau dipermudahkan bentuknya. Dalam seni bina awal dia dikenali sebagai Makara. Surau ini menampilkan variasi bumbung tumpang atau bumbung bertingkat. Ia adalah ciri-ciri umum seni bina di alam Melayu. Bahagian mihrabnya juga agak menonjol dan terkeluar sedikit daripada bangunan asal. Ciri seni bina ini banyak ditemui di Melaka seperti Masjid Kampung Hulu dan juga Masjid Tengkera. Jom kita melangkah masuk ke dalam. Kita tengok apa yang ada kat dalam pula. Assalamualaikum. Dari bahagian beranda ni kita akan nampak barisan kebun kelapa sawit tua. Di bahagian beranda ni dilengkapi dengan tiang-tiang batu. Dari beranda ni juga kita nampak kawasan pergunungan. Kalau tak silap itu adalah banjaran Gunung Datuk. Okey, kita nak masuk ke dalam ruang solat dah. So kita kena hidupkan lampu. Switch lampu dia pun memang rare, lama. Ini adalah suasana ruang dalam gabungan antara kayu dan juga batu. Gabungan material yang agak menyerlah. Dilengkapi dengan cermin berwarna juga, menambah nilai estetika di dalam ruang surau ini. Ini adalah ruangan mihrab dari bahagian dalam. Ruang khusus untuk imam mengetuai solat berjemaah. Datang ni tak cukup. Ruang tak cukup. Jadi dia buat masjid satu tadi tu. Yang depan tepi jalan yang dekat okey dekat paya tu. Lepas ni tu kat sana pula. Okey. Itu pun 100 tahun tu. Yalah, tu tengok tadi ingat yang sana. Yang saya pergi mula-mula tadi kan? Tak apa, kat situ dapat hadiah. Saya nak buka pintu dia rendah, saya tinggi hitam. Darah pula.